Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aizat Nasir, pelajar semester 3 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Open University Malaysia. Pada semester kali ini terdapat satu subjek MPU 3412 Khidmat Komuniti, yang mana saya perlu melaksanakan sebuah program khidmat komuniti, merancang, melaksana dan membuat sedikit laporan berkenaannya. Jadi pada beberapa hari yang lepas, saya bersama dengan tim saya telah pun melakukan penyelarasan dan perbincangan awal. Dan sebagaimana yang dirancang, hari ini 8 hari bulan 10 2025, saya akan pergi meninjau ke lokasi projek yang telah pun kami rancang, untuk meninjau lokasi dan juga melihat apakah peralatan-peralatan yang ada dan apa yang perlu dibeli sebelum kami akan melaksanakan projek itu nanti pada 20 Oktober 2025. So, projek penawar 1.0 bermula. Jom. Okey, sekarang ni saya dah berada di lokasi tempat di mana kita akan laksanakan projek penawar 1.0, di mana di sini adalah rumah kediaman sepasang suami isteri, ayah dan bonda saya, Haji Nasir dan juga Puan Haja Mariah lah. Jadi mereka ni kedua-dua dah berumur 70 tahun ke atas. Jadi keadaan rumah yang sedikit kurang terjaga lah, sebab dulu mereka ni suka untuk buat kerja-kerja gardening dan sebagainya, tapi disebabkan keuzuran mereka, jadi mereka dah tak larat lah nak buat kerja-kerja gardening ni. Jadi kalau tengok bahagian luar ni sedikit kurang terurus. Ini dia. Jadi kita akan bersihkan kawasan ni dan juga kawasan ini. Haja Mariah ni, ibu saya ni, dia suka menanam pokok-pokok macam kat kampung. Jadi sini dia punya impian ni adalah untuk buat taman herba lah. Jadi adalah pokok ubi. Jadi kita akan cabut nanti ubi-ubi ni, nanti kita akan clearkan. So ini dia projek penawar 1.0 yang saya akan laksanakan dengan ada dua lagi ahli tim saya yang akan membantu saya melaksanakan projek penawar 1.0. Okey bang, tengah buat apa ni? Ni kita tengah cek barang-barang atau peralatan yang kita nak gunakan untuk projek kita yang esok lah. Contohnya macam cangkul, pengait sampah, pongkis dan semua ada macam-macam lagi lah. So kita tengah tengok lah checklist yang kita ada kat sini dengan barang ni. Kalau dah siap semua masuk, besok senang nak buat kerja. Betul. Terbaik bang. Terbaik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sebagaimana yang dijanjikan, hari ini tarikhnya 20 Oktober 2025 hari Isnin. Sebagaimana yang telah dirancang, hari ini merupakan hari pelaksanaan projek penawar 1.0. Okey, di kanan kiri saya ni adalah ahli saya. Ahli pertama saya perkenalkan, Muhammad Reza, selaku abang long saya, seorang penjawat awam datang daripada Johor Bahru dan juga memegang peranan hari ini sebagai ketua bahagian logistik dan juga peralatan. Di sebelah kiri pula adalah abang saya. Okey, abang saya juga, abang nombor 2 saya, abang ngah saya, saudara Muhammad Ehwan Nasir, seorang juga penjawat awam, datang daripada Simpang Renggam. Hari ini peranan utamanya adalah ketua di bahagian keselamatan dan juga kewangan. Jadi hari ini kita dah plan, kita akan buat kerja-kerja menebas, kerja-kerja pembersihan dan juga memperindah kembali kawasan yang telah pun kita tinjau hari itu. Okey, hari ini kita akan buat, insya-Allah kita akan mula sebentar lagi dan insya-Allah kita akan selesaikan sebelum waktu zuhur nantilah. Jadi ini 3 orang yang akan melaksanakan sekali. So, ready Ready. Okey, sebelum tu kami nak bagi tahu, ini adalah, sekali lagi saya maklumkan, ini adalah rumah ibu bapa kami. Yang tinggal di sini adalah 2 orang warga emas lah, berumur 70 tahun, lebih 70 tahun. Puan Haja Mariah dan juga Puan Haji Mat Nasir. Jadi kami nak pastikan tempat ni selamat, sejahtera dan juga lebih bersih lah daripada sebelum ini. Mungkin kami sedikit terlepas pandang lah.
Okey, apapun kita akan bermula selepas ini dengan sedikit bacaan doa dan juga taklimat keselamatan dan kita terus memulakan. Okey, so kita tengok macam mana kami semua menyelesaikan pelaksanaan projek Penawar 1.0. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga sikit dengan peralatan yang tajam lah. Dan baiklah. Alhamdulillah. Seorang daripada ahli kita perlu gerak awal sebab ada program yang lain. Okey, terima kasih. Alright, okay. Tiba-tiba hujan turun guys. Hujan turun. Inilah cabaran dia bila kita buat program di luar. Cuaca akan menjadi cabaran kita. Okey, kita dah nak sampai di penghujung kita punya projek. Nanti saya akan sharekan apa keadaan terkini lokasi dua tempat utama yang kita target untuk selesaikan projek Penawar 1.0 ni. Sekarang ni kerja-kerja untuk kemas yang terakhir lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Daripada nampak rumah macam separuh terbiar, lega sikit pandangan kita. Kita tengok suasana sihat. So, kita dah berada di penghujung pelaksanaan projek Penawar 1.0. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam penghasilan projek ini, terutamanya kepada dua orang ahli kami. Pertama tadi adalah saudara Reza dan juga yang kedua adalah Abang Iwan, abang kedua saya, kerana memberikan sokongan untuk penghasilan video ini dan juga penghasilan tugasan ini sehingga ke akhirnya. Okay, hari ini 29 Oktober 2025, hari Rabu, kita kembali ke tapak projek Penawar 1.0 untuk kita melihat keadaan lokasi projek. Alhamdulillah, itulah hasil akhir bagi projek Penawar 1.0. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton video ini hingga ke penghujungnya. Terima kasih juga kepada semua yang menyokong pelaksanaan projek ini, terutamanya kepada pihak Open University Malaysia. Ini adalah khidmat kami. Bagaimana pula dengan khidmat anda? Fikir-fikirkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.